Ampun tuanku, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan berkat daulat ke bawah duli paduka baginda tuanku juga, Kosma terus mengecapi kejayaan demi kejayaan, di mana pencapaian hasil per tahun 2025 adalah merupakan pencapaian paling tinggi dan cemerlang sejak dari penubuhannya 58 tahun yang lalu. Kosma telah berjaya memperolehi keuntungan sebelum cukai berjumlah RM175 juta. Dengan kejayaan ini, setiap ahli Kosma telah mendapat imbuhan yang besar, bukan sahaja melalui pembayaran dividen yang tinggi, tetapi juga melalui bantuan-bantuan yang sentiasa disalurkan oleh Kosma, terutama di setiap musim perayaan dan akhir tahun. Contohnya baru-baru ini, sempena Ramadan, sempena Tahun Baru Cina, sempena bulan puasa dan Hari Raya Aidilfitri, ditambah dengan pendahuluan bayaran 1 unit ladang tahun ini, setiap ahli mendapat bayaran tidak kurang daripada 10,000 seorang. Ampun tuanku, di samping menjaga kebajikan ahli-ahli dan kaki tangannya, Kosma juga tidak pernah lupa untuk menjalankan tanggungjawab sosial kepada seluruh rakyat Malaysia yang memerlukan. Yayasan Kosma yang telah diasaskan oleh Kosma di bawah seliaan Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Jabatan Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri sentiasa bergerak aktif menyalurkan bantuan dalam bentuk wang ringgit serta barangan keperluan sebagai hikmat bahati terhadap masyarakat, terutama kepada mereka yang memerlukan, tanpa mengira agama, bangsa dan warna kulit. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun. Sekianlah persembahan ucapan patik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa juga saya berterima kasih kepada Datuk Zamri Kosma yang begitu banyak membantu ahli-ahli dengan dividen tadi. Dia kata 10,000. Oh, ingat 15,000. 10,000. Alhamdulillah, kerana Kosma sekarang ditadbir oleh lembaga dan pengurusi yang begitu committed dan terus memberi bantuan. Dan saya harap jangan ada politik, jangan ada bergaduh-gaduh dan jangan ada cepat nak melenting lah, orang pekan kata. Biar urus dengan baik.
dan saya sentiasa mendapat maklumat dari masa ke semasa tentang perjalanan. Alhamdulillah. Syabas Datuk Zamri dan warga Kosma.